kita ni sebenarnya kita ini tanah Melayu. Tak tahu siapa. Malaya ni di British. Ini untuk saya ni penting. Ini bersangkutan dengan kesedaran, bersangkutan dengan identiti, bersangkutan dengan siapa kita. Saya bagi contoh ya. 2 tahun lepas, Turki mengalih nama dia, Turkiya. Nama asal usul dia. Kita dulu tahu ketika saya sekolah, contohnya sekolah menengah, belajar ilmu alam, Kanton. Tapi sekarang, apabila China, Tiongkok telah bebas, dia kembali kepada nama asal dia, Guangdong. Guangdong. Itu nama asal dia. Contohnya dulu kita kata, Ceylon. Ceylon. Mana? Ceylon. Sri Lanka. Dan baru-baru ini, Modi, apabila ada persidangan antara bangsa, ya, mana pemimpin dunia datang, dia mengadakan, dia kata datang persidangan itu Barat. Barat ini nama asal India. Itu kita katakan kenapa kita panggil sebelah barat tu barat, kerana mengarah India tu barat. Jadi ini kesedaran inilah. Tapi kita pula secara itu kita tanpa berbincang, tidak ada kesedaran diri. There's no real consciousness kesedaran. Kita ni sebenarnya kita ini tanah Melayu. Tak tahu siapa. Malaya ni di British, panggil dia Malaya. Jadi ini nama kita ni tanah Melayu. Seharusnya kita ini orang Melayu. Siapa yang datang sini Melayu. Karena itu kita lihat dulu, ingat tak, ketika perjuangan untuk mencapai kemerdekaan ni, PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Melaya ini mengajukan sesiapa yang lahir mengenai dia ini dianggap Melayu. Tak. Maksudnya orang Cina pun. Kerana itu. Jadi kita ni harus negara bangsa kita dan Melayu ini ialah satu kumpulan kepulauan Melayu yang dipanggil Nusantara. Artinya Sumatera itu Melayu, Jawa itu Melayu, Brunei itu Melayu, Sabah Melayu. Ini Melayu. Jadi ini